Gaduh lah. Tadi ke main lagi nak bergaduh. Gaduh, gaduh. Ha, abang datang. Gaduh, gaduh. Macam mana lah tak rosak datang tu. Ego. Aduh nak. Ceria betul pagi ni. Dah tak sakit gigi ke? Gusi tak sakit dah? Cerianya dia pagi ni. Gelar lah. Ini first time dia dah start memunggah barang dalam almari. Dia dapat tisu. Habislah. Apa Hailey buat? Tersepit. Hailey, jari Hailey tersepit. Hailey, are you okay? Korek-korek tisu ibu tu. Semua tisu-tisu aku bungkus berus aku. Dah macam tu dah rupa dia. Dah mandi dah. Lepas tu sambung nap pagi dia. Hailey dah siap? Dah siap? Kejap sayang. Duduk belakang sikit lah. Apa duduk depan sangat tu? Apa nak kena pusing? So ni hari kedua lepas aku buat siap auto laser. So macam ni nampak tak?
merah, kering, dah mula keras kulit ni. Aku tak boleh kena matahari langsung. Even kat rumah pun, kena pakai sunscreen. Ada 120 cantiknya. Nampak tak? Cantiknya. Bagi yang tak follow aku kat Instagram ke, kat TikTok ke, aku dah start balik seni halus aku. Start balik melukis lah. Bagi yang tak tahu, aku dulu art and design. Aku memang study art and design, major in photography, minor aku videography. Tapi kita orang setahun pertama, kita orang kena belajar seni halus. Lepas habis je setahun foundation seni halus tu, aku jadi macam trauma gila dengan seni halus. Entahlah weh, lecturer seni halus, baik lelaki atau perempuan, aku tak tahu kenapa diorang macam emosi sangat. Kalau macam lecturer foto kita orang ke, lecturer grafik, so far okey je. Tapi bila lecturer seni halus, aku macam tak faham kenapa nak kena emosi setiap kali kelas. Dah lah dalam satu kelas banyak lecturer. Kau bayangkan seorang ni emosi, seorang tu emosi. Bapak serabut siut, serabut. Dalam banyak-banyak lecturer seni halus tu, seorang je yang normal bagi aku. Dia sebab seni halus lah, dia macam deep sangat sampai macam emosi gitu sangat. Aku tak tahu. Tapi membuatkan aku memang trauma gila dengan seni halus. Dan bila habis je setahun study tu, aku dah tak nak sentuh dah seni halus. Aku tak nak melukis. Jangan nak suruh aku melukis. Aku tak nak. Selepas 13 tahun, saya kembali. Aku dah start melukis balik. Aku tengah semangat nak belajar teknik guna medium oil pastel. Ni aku order ni daripada Korea tau. Soft oil pastel. Dia bukan yang macam bancuh. Bila nak blending tu, tak secantik kalau kau guna soft oil pastel. Dulu masa aku study art design, aku paling minat acrylic painting. Itu antara medium yang paling aku suka. Sebab aku suka blending colours tau. Padahal zaman aku sekolah dulu, aku memang minat gila painting. Aku daripada kecil aku minat gila painting. Kalau tengok painting aku suka sangat. Aku akan tenung painting tu bapak lama gila. Aku memang nak sangat belajar painting. Itu yang aku apply juga masuk art and design. Tapi maybe sebab takkan dengan expectation aku. Maksudnya tenaga pengajar tu membuatkan aku jadi tak suka dengan seni halus. Cara diorang tu, melukis ni happy tau, seronok tau. Kau blending colours, kau lukis, kau itu, kau ini, best tau. Tapi kalau kau dapat lecturer yang tak apalah babe, balik rumah je lah, tidur lagi baik. Lecturer lelaki pun datang period. Aku ingat perempuan je, rupanya lelaki pun datang period. Cuma seorang tu yang terkecuali. Yang lain kalau masuk ni kerja nak maki. Belum start lagi, masuk dah maki dulu. Tak start kelas lagi. Kau baru masuk pintu, dah emosi, maki-maki hamun. Aku macam, memang tak boleh ke dalam satu hari korang semua ni normal? Okay, so sekarang ni selepas 13 tahun, saya dah hilang trauma itu dan saya dah start balik melukis. So aku belilah yang ini, oil pastel saja nak try. Dia kurang soft. Yang tu soft. Tapi okey je. Dari segi nak blending colours tu tak secantik macam yang aku beli banyak-banyak tadi. Sebab dah tak sabar sangat dah. Aku blend 24 colours dulu. Dah cubalah beberapa colour. Cincin. Ini masa first day aku study. Ini aku guna oil pastel yang ni. Ni hari pertama, lukisan kedua. Ni aku study dari pelukis lain dekat YouTube. Ni pelukis Indonesia kot. Dari TikTok, aku follow dia untuk study teknik cara dia. Dia punya memang lawa gila lah. Aku tak tahulah, aku tengok aku punya ni tak cantik, aku tak suka. Ini day 2 lukisan pertama. Yang ini day 2 lukisan kedua. Ini pun dari TikTok juga, aku follow dia. Dia teknik dia lain. Yang teknik ni dia ada style timbul-timbul. Itu je baru aku lukis. Cantiknya 120 colour weh. Bestnya tak sabar je nak cuba. Puasnya dapat colour banyak-banyak macam ni. Love.